Tahukah anda, ada sebuah negara di dunia di mana jutaan orang terpaksa lari meninggalkan rumah mereka sendiri kerana perang. Negara itu ialah Sudan. Perang saudara di Sudan bermula pada April 2023 apabila dua kuasa tentera negara itu mula bertempur untuk merebut kuasa pemerintahan. Dua pihak utama yang berperang ialah Tentera Rasmi Sudan (SAF) dan pasukan separatentera Rapid Support Forces (RSF). Pertempuran berlaku di banyak bandar termasuk ibu kota Khartoum menyebabkan banyak bangunan, hospital dan rumah penduduk rosak atau musnah. Sejak perang bermula, konflik ini telah menyebabkan puluhan ribu orang terbunuh. Lebih 14 juta rakyat Sudan terpaksa meninggalkan rumah mereka, menjadikannya antara krisis pelarian terbesar di dunia hari ini. Di banyak kawasan, rakyat kini menghadapi kekurangan makanan, air bersih dan rawatan perubatan. Ironinya, Sudan sebenarnya antara pengeluar emas terbesar di Afrika, tetapi hasil kekayaan ini juga menjadi antara punca perebutan kuasa. Hari ini, jutaan rakyat Sudan masih hidup dalam ketakutan sambil menunggu keamanan kembali ke negara mereka. Kalau anda suka konten ringkas yang membuka mata tentang dunia, boleh follow untuk lebih banyak perkongsian.